datang ke Terengganu. Jom. Ya, ni ombak tenang okey ni. Kita datang dulu ombak tu kuat. Oh, saya suka budu. Ambil yang berlemak lah semua. Tak tahu makan berapa banyak sangat. Berapa banyak pilihan untuk dimakan. Tapi order ni, order apa? Bakar apa? Lemak bakar, perut bakar. Mantap. Ya, sudah diet kan? Macam mana? IF lah sangat. Sur. Ke tangan dia baik ni. Apa tu? Pinggang ke? Pinggang lah. Diet. Diet lah sangat aku kat sini. Ni apa ni? Bakok apa? Bekok. Ikan bekok. Kena tak? Sedap? Oh. Sampai dah. Apa nama hotel ni? City Plaza Hotel. Kita nak menuju ke mana kita? Istana. Pertama kali. Nervous ni? Nervous. Saya dengan show Istana saya nervous ni. Yang saya susun tak boleh ke? Boleh. Asal mula abang. Asal mula tu. Siap boleh orang. Sebab ku dosa tak terbang kasih yang kau beri. Hai. Kenal siapa? Izzat Lazim. Tahu lagu dia? Tahu lagu dia? Tahu lagu dia? Ada namanya Manis di Bibir. Hah? Manis di Bibir. Oh. Esok terus nyanyi je lah. Maknanya tak perlu cakap lah. Antara lagu-lagu tu tak perlu cakap. Tu nyanyi je. Lepas tu 45 degree menghadap 2 kursi kuning tu. Okey, kita dah selesai untuk latihan bersama dengan band. Semoga dimudahkan besok. Sekarang kita balik, kita nak rest dulu. Apa sakit tekak sikit. Tak apa, insyaAllah sikit je ni. Yang lelaki makan ni. Yang lelaki. Yang ku rawa segala diriku. Masa kita nak hantar kat Lombok. Alhamdulillah.
kau menggenggam erat cinta. Sayang, kau cahaya jatuh milikimu, itu tubuh aku tak termampu. Tapi bagiku pula sesuatu kenangan. Bukannya sehari dua cinta kita ini. Aku hanya ingin menduga dan begini. Ayo wajahmu. Oh. Cantik dah tempat ni. Nak makan pun macam segan. Apa lagi kata makan tak boleh segan kan? Alhamdulillah. Selesai juga persembahan. Walaupun tapi alhamdulillah dipermudahkan. Amin amin amin. Lompat-lompat segan dah. Tangga cantik kan? Oh, macam tu. Ya Allah. Seronoknya kedai dekat rumah. Lagi lagu apa ya ni? Lagu ini. Tahu patut betul tu. Kau tak percaya Buat doang. Nyanyi lu. Sini tau. Sini Okey. Izzat nampak kan? Sikit-sikit je. Cikgu, ada orang cikgu suruh tanda tu. 1, 2. Abang. With best compliment from His Royal Highness Al-Waqid Billah Sultan Mizan Zainal Abidin. Wow. Istana Syarqiyah. Mesti menarik. Allah. Jam. Alhamdulillah, terima kasih. Pakai apa ni? Tak pakai pun letak macam ni je, simpan kan. Tapi pakai dah cantik kan. Okey, sekarang kita berada di Pantai Pandak. Kita nak makan apa? Apa yang ada kat sini? Selalu ikan goreng tepung. Ni nak makan tepung-tepung. Ikan goreng saya ke diet. Diet. Tak nampak lah. Jom kerja. Wah. Ini kedai dia. Jom pergi laut, jom. Mandi laut, dulu ni. Pakai soda dalam je lah. Izzat suka laksam. Saya suka laksa. Hari ni kita makan dekat Kuala Terengganu. Nama tempat dia apa tak tahu lah, tak ingat. Tapi ada pantai. Pantai dia boleh mandi. Carilah pantai boleh mandi. Dia rasa ikan lebih. Dia kena blend sikit kot no. Kalau dia panas sikit okey. Sebab tak panas. Aku rasa panas kali dok. Okey. Ini lembut. Ini okey. Lalu saya biasa makan asam lagi sedap tau. Clean dah clean. Tak boleh buat review ikhlas sangat. Goreng-goreng. Lepas tu steam je.
okey. Memang kata apa, dapatlah udara yang segar, makanan yang sedap. Apa lagi suasana yang harmoni, aman, damai semua adalah. Dia dah lama tak dapat tempat macam ni. Lepak pula. Gila jadi dia teringat anak. Dia teringat anak pula dah. Nanti boleh datang lagi, bawa anak-anak pula sekali kan. Itulah dia tempat teringat diorang ni, tengok diorang ni kan. Sebab tengok budak-budak yang